Tuan Yang Pertua, terlebih dahulu saya ingin membetulkan salah faham banyak pihak, termasuk Yang Berhormat sendiri dan mungkin setengah daripada ahli berhormat yang lain mengenai status Kampung Baru yang sering dianggap sebagai satu kawasan yang diwartakan sebagai tanah Rizab Melayu. Untuk makluman semua ahli yang berhormat, Kampung Baru Kuala Lumpur merupakan kawasan yang dirizabkan sebagai kawasan penempatan pertanian Melayu ataupun Malay Agriculture Settlement MAS, dan ini diwartakan pada 12 Januari 1900 menggunakan peruntukan Seksyen 6 Enakmen Tanah 1897 melalui Kaedah-Kaedah Mas Kuala Lumpur 1950 serta tidak tertakluk kepada Enakmen Rizab Melayu. Jadi tanah ini mempunyai sekatan kepentingan yang tidak membenarkan orang bukan Melayu memiliki serta menghuni. Selain daripada itu, tanah di kawasan Kampung Baru mempunyai endorsement ataupun sekatan MAS pada hak milik tanah.